sejahtera Puan. Saya wakil dari Service Creative Studio. Boleh diberi nama Nur Farah Anissa binti Muhammad Firuz dari kelas 5SG. Saya ada sedikit soalan nak ditujukan pada Puan. So soalan pertama saya, apa ETR Puan untuk sekolah kita? Alhamdulillah, bersyukur saya kepada ilahi kerana saya dapat sekolah yang bagi saya penuh inspirasi. ETR sekolah ini kita targetkan 100% kelulusan dengan GPS 4. Kalau ikutkan, bagi saya sekolah ini dapat yang lebih baik, iaitu ETR 100% dengan GP 3.98. Tetapi memandangkan peperiksaan yang lalu, kita dapat kelulusan 98.82 dengan GP 4.06. Maka dengan itu kita yakin murid-murid sekolah ini dan gurunya boleh berusaha dengan jaya yang terbaik untuk mencapai 100% kelulusan dan GP 4 itu. Alhamdulillah, insyaAllah. So sebelum saya mengakhiri perbincangan kita pada pagi ni, saya ada nak minta Puan untuk bagi kata-kata semangat dekat semua pelajar yang akan menduduki SPM pada bulan 10 nanti. Okey, bagi warga SMK Bandar Seri Alam, guru dan murid-murid SMK Bandar Seri Alam ini, cikgu ucapkan teruskan usaha. Okay, ingat, Tuhan tidak lihat siapa bijak, siapa pandai, tapi Tuhan lihat siapa yang berusaha. Setiap kali pimpinan cikgu pun ada tekankan. Ada satu madah pujangga menyatakan, you all never learn if you don't make mistake, and you all never be successful if you don't encounter failure. Okay, itu saja untuk cikgu. Sekian, terima kasih. Saya nak tunjukkan soalan dekat Tuan. Apa perasaan Tuan bila dapat tahu yang ETR Haras untuk SPM ni banyak A? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sebagai seorang ayah, dah pasti kejayaan anak-anak itu menjadi kebanggaan. Dan kalau nak tanya secara peribadi, Haras anak saya ni, dan alhamdulillah bila kita tengok tadi dalam slip ETR dia, targeted untuk SPM 2026 7A1C, hanya nak perbaiki 1C tu je. Jadi sebagai seorang ayah sudah pasti saya merasa bangga lah. Kalau saya mana secara personally cakap dengan dia lah, saya nak 8A. Dan saya juga selaku YDP sekolah ni, saya nak kalungkan dia sendiri besok. Bila dia keputusan SPM naik atas pentas besok dengan straight A, kita nak buang C tu. Jadi memang satu usaha lah, satu usaha betul-betul yang harus dilakukan oleh Haras sendiri. Saya sebagai seorang ayah, insyaAllah akan sentiasa menyokong apa jua tindakan, susulan yang perlu dilakukan oleh Haras untuk memastikan yang dia juga secara peribadi mencapai cita-cita dia sendiri. So soalan kedua saya untuk Haras, target SPM tahun 2026 ni? Target SPM untuk 2026 agak akan tercapai tak? InsyaAllah boleh. InsyaAllah kita akan berusaha, saya akan berusaha untuk mencapai hasrat yang ayah saya impikan itu. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Good morning Aunty. So hari ini saya akan tunjukkan soalan untuk Aunty. Boleh tak kalau nak minta Aunty bagi kata-kata semangat untuk semua pelajar yang ambil SPM tahun ni? First of all, yang mengambil SPM pada tahun ni, I ucapkan congratulations and best of luck. And then for this year, kalau jangan stress sangat, so belajar bersungguh-sungguh. And then fokus apa yang you nak dapatkan on SPM. Only the focus can bring you to the top. So untuk soalan kedua saya nak tunjukkan dekat Bikash. Boleh tak saya nak minta tips belajar setiap hari macam mana? Tips belajar tips belajar, fahamkan dulu kalau ada apa-apa masalah, jumpa cikgu, minta tips dengan cikgu, sebab cikgu dah kunci utama untuk dapat kejayaan. Itu je. Terima kasih. Thank you. Soalan saya untuk ditujukan hari ini pada Puan. So apa perasaan Puan bila dapat tahu Kaisara dapat jadi wakil untuk Budak Permata Cemerlang SPM 2026? Perasaan Aunty sebagai ibu kepada Nur Kaisara Kasrina sangat berbangga lah, sebab Aunty yakin Kaisara Kasrina ni akan dapat capai target yang dia impikan, straight dapat A, insyaAllah. Okay, so soalan kedua saya untuk Kaisara, apa target Kaisara untuk SPM tahun ni? Target? Target. Target saya untuk SPM kali ni, insyaAllah kalau boleh saya nak dapat 9A+ untuk semua subjek, untuk semua subjek. Sebab saya nak apply scholarship. Scholarship. Kalau ada rezeki lah. Terima kasih.